Okay, finally lah. Ini finally punya final official final trailer untuk filem Keluang Man. Dia bagi lagi lah last. Ini tak boleh nak tolong dah lah. Kalau tak boleh nak adjust lagi, aku tak tahu nak cakap macam mana dah. Tapi kita tengok dulu macam mana dia punya final trailer. Let's go. Aku Keluang Man. Macam cerita lain. Batman. Oi, Lama aku pendam benda ni. Kini telah tiba. hari tu. Assalamualaikum. Nak ikut boleh? Untuk jumpa Samsul, awak kena ramu semua geng-geng ini dulu. Mana Samsul? Faham? Sampai bila engkau nak hidup untuk aku, Borhan? Saya nak balas balik apa dia buat dekat Ayamat. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Oh iya, style. Lagi kan kau dah mati, Borhan. Kau dapat pulang sekarang balik. Lepas tu ini kau boleh. Kita enjoy. Dia pecah tu. 29 Mei. Okey, jadi itu adalah dia punya final trailer lah. Okey, jadi tadi itu adalah dia punya final kepada final trailer dia. Tak tahulah kalau ada lagi. Tapi kalau ikutkan tarikh tu dah tak logik untuk dia bagi lagi lah trailer. Jadi, adakah korang yakin untuk filem Keluang Man kali ni? Okey, jadi klip tadi tu dia lebih kepada macam klip-klip tambahan je lah kan, untuk dia punya trailer. Sebab trailer dia yang sebelum ni aku rasa dah lagi lengkap lah. Cuma itulah ada kekurangan-kekurangan dia tu yang mungkin dia boleh perbaiki lah kan. Tapi walau macam mana sekalipun aku cakap korang lah, aku tetap percayalah dengan filem ni akan jadi filem paling epic dalam Malaysia pada tahun ni. Okey? Jadi terpulanglah kepada korang untuk korang percaya ke ataupun korang hype ke, tak hype ke, aku tak kisah. Itu hidup korang. Tapi untuk filem Keluang Man ni aku memang sangat hype gila. Aku sangat tak sabarlah nak tengok apakah hasil sebuah filem superhero yang menjadi idaman budak-budak 80-90-an dulu ni. Dia realisasikan, dia hidupkan jadi Borhan yang betul lah orang hidup. Okey? Jadi dia tak main-main dah kali ni. Benda ni dah tak main-main dah. Okey, kalau dia dah buat live action ni, dia dah jadi serius lah. Jadi, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi, sepanjang aku tengok dia punya teaser, dia punya trailer apa semua, aku yakin je dengan filem daripada Astro Shaw ni. Okey, dengan pengarah dia pula daripada pengarah yang aku boleh trusted seller lah orang cakap. Okey. Jadi, aku tak tahulah. Ikutlah. In Anwari We Trust. Keluang Man. Let's go!